Raya ke-6 bini saya terlebih rajin, guys. Dia membuat kuih kucing lidah. Lidah buaya. Kuih lidah buaya. Saya punya tu dah okey dah, gelang. Rantai yang putus. Oh. Kuih lidah buaya. Lihatlah. Macam ni kot. Alamak, dekat lah. Tabur tepung. Jadi akan jadi seperti ini, guys. Lidah buaya. Sekarang lidah buaya hampir jadi. Bila korang dah potong, lipat-lipat, korang kena gelik dia bentuk tayar. Jangan sebegini, ini salah. Macam ni salah. Tapi macam gini. Bini saya kata kalau sedap je nak jual, guys. Saya nak open order. Ini exactly like my mum did. Speaking London. Okay, kita selak sikit apa yang ada bawah kain putih ni. Okay, ini adalah dough dia. Sekarang wife saya tengah gelek. Bagi dia senipis kulit bawang. Lepas tu dia akan sapu krim. Krim ini adalah krim Campuran minyak jagung, tepung gandum dan tepung ubi sikit. Sapu rata. Mantap. Okay, sapu baru ada rasa, guys, sebelum makan. Dan kita akan balut dia. So next step adalah teknik menggulung. Korang kena gulung biar dia akan berlipat-lipat berlapis-lapis. Sebab tu namanya lidah buaya. Sebab buaya kalau dia berjanji berlapis-lapis. Orang dulu namakan kuih ni ada makna, guys. Okay, so korang akan gulung. Janji manis. Gulung. Dia akan jadi macam lempeng gulung, guys. Okey, gulungan sudah. Dia dah jadi macam buaya. Bila mak datang. Lepas tu kita akan potong dia. Lepas tu lenyap jadi macam ni. Okay, sekarang kita tengah menggoreng lidah buaya. Gunakan api yang kecil. Sekejap lagi sira dengan gula. Akhirnya dapat ngeteh, guys, kat kampung. Muka happy dapat ngeteh. Kita makan kat kedai Amui.